Selamat datang ke saluran YouTube saya. Hari ini, saya ingin membawa anda bersama saya dalam perjalanan ke Manjung, Perak. Dalam perjalanan ini, saya akan melalui Bandar Setiawan yang merupakan antara laluan akan saya lalui untuk sampai ke Manjung. Perjalanan seperti biasa, bermula dari Perai Pulau Pinang dan bergerak menggunakan Lebuhraya Utara Selatan arah selatan. Setelah beberapa ketika, sampai ke Susul Keluar Cangkat Jering, ini adalah salah satu titik penting sebelum kita meneruskan perjalanan ke Setiawan.
Pintasan Lumut yang dikenali secara rasmi sebagai Laluan Persekutuan 100 adalah salah satu jalan utama yang menghubungkan beberapa kawasan penting di dalam daerah Manjung. Jalan ini tidak hanya berfungsi sebagai laluan utama untuk ke Lumut dan Teluk Batik, tetapi juga menjadi penghubung penting bagi pengguna jalan raya yang ingin ke destinasi lain seperti Pulau Pangkor. Kilometer sifar bagi Laluan Persekutuan 100 bermula di Simpang 4 di persimpangan dengan Jalan Persekutuan 18. Dari titik tersebut, jalan ini menghubungkan Lumut dengan Sitiawan, menjadikannya laluan yang strategik bagi penduduk dan pelancong. Laluan ini juga memudahkan pergerakan trafik dari Lebuh Raya Ipoh Lumut, Jalan Persekutuan 5, yang merupakan salah satu lebuh raya yang melalui sekitar sini. Pintasan Lumut memainkan peranan penting dalam meningkatkan ekonomi tempatan dengan kemudahan capaian ke kawasan pelancongan seperti Teluk Batik yang terkenal dengan pantainya yang indah dan pelbagai aktiviti air. Jalan ini juga menyokong industri pelancongan di Manjung. Selain itu, Laluan Persekutuan 100 juga memudahkan pengangkutan barangan dan perkhidmatan yang seterusnya menyumbang kepada pembangunan ekonomi kawasan sekitar. Jalan Lumut yang mempunyai panjang sekitar 5 batu merupakan salah satu laluan penting yang menghubungkan pelbagai kawasan di sekitarnya. Bermula di persimpangan 4 yang mempertemukan Jalan Iskandar Shah di bahagian barat daya dan Jalan 100 di bahagian utara, jalan ini bukan sahaja berfungsi sebagai laluan pengangkutan, tetapi juga sebagai saksi kepada perkembangan sejarah dan sosial kawasan sekitar. Jalan Lumut mempunyai sejarah yang kaya, di mana ia pernah menjadi laluan utama bagi pedagang dan pelancong. Sejak zaman dahulu, kawasan ini terkenal dengan keindahan alam semula jadinya dan potensi ekonomi yang tinggi. Dengan kedudukan laluan jalan yang agak strategik, Jalan Lumut secara tidak langsung menjadi laluan penting bagi aktiviti perdagangan dan pertukaran budaya antara kawasan sekitar. Dalam beberapa dekad terakhir, Jalan Lumut telah mengalami transformasi yang ketara. Pembangunan infrastruktur yang lebih baik telah meningkatkan aksesibiliti jalan ini. Pembinaan jalan raya yang lebih lebar dan kemudahan awam seperti lampu jalan, tanda arah, dan tempat letak kereta telah meningkatkan keselamatan dan keselesaan pengguna jalan raya. Jalan Lumut bukan sahaja penting dari segi pengangkutan, tetapi juga memainkan peranan yang signifikan dalam perkembangan ekonomi tempatan. Dengan adanya pelbagai perniagaan dan kedai yang beroperasi di sepanjang jalan ini, ia menyediakan peluang pekerjaan dan menyokong ekonomi setempat. Di samping itu, jalan ini juga menjadi lokasi bagi pelbagai acara sosial dan kebudayaan yang mengeratkan hubungan antara penduduk. Bandar Sitiawan terletak di daerah Manjung, Negeri Perak. Ia merupakan sebuah bandar yang kaya dengan sejarah dan budaya, serta menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan pesat di kawasan sekitar.
Nama Setiawan dipercayai berasal daripada gabungan dua perkataan dalam bahasa Melayu, iaitu setia dan kawan, yang menunjukkan nilai-nilai persahabatan dan kesetiaan yang dipegang oleh penduduknya. Sejarah Setiawan bermula pada awal abad ke-20, apabila kawasan ini mula diterokai oleh pendatang dari China, terutamanya dari suku Hokkien. Mereka datang untuk mencari peluang dalam industri pertanian dan pelombongan. Kegiatan ini membawa kepada penubuhan pekan-pekan kecil yang kemudiannya berkembang menjadi Bandar Setiawan yang kita kenali hari ini. Kini, Bandar Setiawan terdiri daripada beberapa kawasan utama termasuk Setiawan, Seri Manjung, Lumut, dan Pelabuhan Lumut. Kawasan sekitar sini telah mengalami pertumbuhan yang pesat, terutamanya dalam sektor perniagaan dan pelancongan. Pelabuhan Lumut, yang terletak tidak jauh dari sini, memainkan peranan penting sebagai pintu masuk bagi aktiviti komersial dan pelancongan di Perak. Setiawan juga terkenal dengan pelbagai kemudahan dan infrastruktur yang lengkap, termasuk pusat membeli belah, sekolah, hospital, dan institusi pendidikan. Pembangunan jalan raya dan pengangkutan awam yang baik juga memudahkan capaian ke bandar ini, menjadikannya pilihan menarik bagi penduduk dan pelawat. Penduduk Setiawan terdiri daripada pelbagai kaum, termasuk Melayu, Cina, dan India, yang hidup dalam harmoni. Masyarakat di sini mengamalkan pelbagai tradisi dan budaya yang kaya, dengan pelbagai festival dan perayaan yang diadakan sepanjang tahun. Antara acara yang popular termasuk Tahun Baru Cina, Hari Raya Aidilfitri, dan Deepavali, yang menunjukkan semangat perpaduan antara kaum. Setiawan juga menawarkan pelbagai tarikan pelancongan yang menarik. Antara tempat yang boleh dilawati termasuk 1. Pantai Teluk Batik, sebuah pantai yang indah, ideal untuk bersantai dan menikmati pemandangan laut. 2. Pulau Pangkor, terletak tidak jauh dari Lumut. Pulau ini terkenal dengan keindahan alam semula jadi dan aktiviti pantai. 3. Batu Bersurat, sebuah monumen sejarah yang menjadi simbol warisan budaya masyarakat tempatan. Bandar Setiawan adalah contoh yang jelas tentang bagaimana sebuah kawasan boleh berkembang dengan pesat melalui perpaduan masyarakat dan pembangunan yang terancang. Dengan keindahan alam semula jadi, sejarah yang kaya, dan pelbagai kemudahan, Setiawan bukan sahaja menjadi tempat tinggal yang ideal tetapi juga destinasi pelancongan yang menarik. Sebagai bandar yang terus maju, Setiawan memberi harapan dan peluang kepada generasi akan datang untuk terus memelihara warisan dan budaya yang ada.
Dinding bypass yang juga dikenali sebagai Jalan Persekutuan 60 merupakan salah satu jalan raya penting yang terletak dalam daerah Manjung Perak. Jalan ini memainkan peranan penting dalam menghubungkan dua kawasan utama iaitu Damar Laut di utara dan Sitiawan di selatan. Dengan pembukaannya pada 30 April 2001, dinding bypass telah menjadi saluran utama bagi lalu lintas yang menghubungkan pelbagai lokasi di sekitar sini. Dinding bypass dibuka pada 30 April 2001 sebagai usaha untuk meningkatkan jaringan pengangkutan di daerah Manjung. Sebelum adanya jalan ini, lalu lintas antara Damar Laut dan Sitiawan sering mengalami kepadatan lalu lintas, terutamanya pada waktu puncak. Dengan pembinaan bypass ini, perjalanan antara kedua-dua lokasi menjadi lebih lancar dan efisien, memberikan kemudahan kepada penduduk dan pelawat. Salah satu ciri menarik tentang dinding bypass adalah ia melalui Jambatan Raja Permaisuri Bainun. Jambatan tersebut bukan hanya menjadi titik penghubung antara dua kawasan, tetapi juga merupakan jambatan kelima terpanjang di Malaysia. Dengan reka bentuk yang moden dan struktur yang kukuh, jambatan tersebut menjadi tarikan tersendiri dan simbol kemajuan infrastruktur di kawasan Manjung. Dinding bypass bukan sahaja membantu mengurangkan kepadatan lalu lintas, tetapi juga menyokong pertumbuhan ekonomi dalam kawasan sekitar. Jalan ini memudahkan capaian kepada pelbagai perniagaan, pusat perindustrian dan lokasi pelancongan, menjadikannya penting untuk pembangunan daerah Manjung. Selain itu, ia juga membantu meningkatkan keselamatan jalan raya dengan menyediakan laluan yang lebih baik dan teratur bagi pengguna jalan. Dinding bypass atau Jalan Persekutuan 60 adalah contoh yang jelas bagaimana infrastruktur pengangkutan yang baik dapat memberikan impak positif kepada masyarakat. Dengan sambungan yang lebih baik antara Damar Laut dan Sitiawan serta kehadiran Jambatan Raja Permaisuri Bainun, jalan ini terus memainkan peranan penting dalam memacu kemajuan dan pembangunan di daerah Manjung. Seiring dengan pertumbuhan populasi dan aktiviti ekonomi, dinding bypass akan terus menjadi elemen penting dalam jaringan pengangkutan Malaysia.